Saya, Li Winghao, naik ke pesawat di lapangan terbang Pudong, Shanghai, dengan perasaan yang boleh dikatakan penuh rasa jijik. Di bawah sana, kota saya berkilau seperti permata. Jalan raya bertingkat, kereta api laju, gedung pencakar langit yang menjulang lebih tinggi daripada gunung. Saya adalah CEO syarikat hartanah Winghao, seorang yang telah membina empayar bernilai berbilion yuan dengan tangan sendiri. Dan sekarang, saya terpaksa turun ke sebuah negara kecil di selatan, Malaysia. Malaysia? Saya bergumam dalam hati sambil memandang awan putih di luar tingkap. Tempat itu cuma hutan tebal, pasar ikan, dan orang yang masih hidup seperti abad lalu. Kita datang untuk tanda tangan kontrak, bukan untuk bercuti. Pesawat mendarat di KLIA dengan bunyi kuat yang mengganggu. Udara panas lembap menyambut saya sebaik sahaja pintu dibuka, seperti seseorang membuka penutup periuk kukusan. Saya mengerutkan hidung. Udara di sini teruk betul, kata saya kepada pembantu saya, Xiao Wang, yang mengangguk setuju sambil mengelap peluh. Kami menaiki taksi ke pusat bandar. Jalan raya? Ya Tuhan. Kereta, motosikal, van, semuanya bercampur seperti ikan sardin dalam tin. Hon bertalu-talu. Lampu merah seolah-olah cuma hiasan. Ini sih macam pasar ikan di Shanghai, tapi tanpa peraturan. Saya mengeluh kuat-kuat. Pemandu taksi, seorang lelaki Melayu berbaju batik, tersenyum lebar di cermin pandang belakang. Selamat datang ke Kuala Lumpur, tuan. Jalan jam sikit, tapi kita biasalah. Saya memandangnya dengan mata sepit. Biasa? Di Shanghai, kami ada sistem pengangkutan pintar, aplikasi yang mengawal segalanya. Di sini, nampak seperti kekacauan tanpa penghujung. Kami tiba di hotel mewah berhampiran KLCC. Dari tingkap suite saya di tingkat 42, saya dapat melihat menara berkembar Petronas berkilau di bawah sinar matahari petang. Cantik, ya, tapi bagi saya, ia cuma tiruan murah daripada Burj Khalifa atau Shanghai Tower. Mereka cuba meniru kita, tapi tak mampu. Saya berbisik, Sali menghidupkan laptop. Pasukan saya, 5 orang termasuk anak lelaki saya, Li Min, yang berusia 25 tahun dan baru lulus MBA dari Harvard, sudah menunggu di ruang mesyuarat bawah. Kontrak ini bernilai 500 juta ringgit, membina kondominium mewah di kawasan Iskandar. Kita datang, tanda tangan, balik esok pagi. Kata saya tegas. Jangan biarkan mereka buang masa kita dengan sambutan atau makanan pelik. Malam itu, kami keluar sebentar untuk mengkaji persekitaran, kata Xiao Wang. Kami berjalan di jalan alur. Pasar malam yang terkenal. Bau goreng-goreng, asap sate dan rempah ratus memenuhi udara. Saya menutup hidung dengan sapu tangan sutera. Ini pasar malam atau tempat pembuangan sampah? Saya bergurau. Tapi dalam hati, saya serius. Orang ramai, Melayu, Cina, India bercampur. Ketawa kuat, menjerit memanggil pelanggan. Li Min nampak teruja, tapi saya tarik dia pergi. Jangan sentuh makanan jalanan, kotor. Kami berhenti di sebuah gerai kecil, memesan air kelapa sejuk. Tiba-tiba, berita di telefon saya berbunyi. Amaran ribut tropika. Ribut? Di sini? Saya ketawa sinis. Mereka tak boleh kawal cuaca pun. Di China, kita ada sistem ramalan canggih. Evakuasi segera. Ini pasti kekacauan. Pagi esok, mesyuarat bermula di Pejabat Lakan Kongsi Malaysia. Mereka, Pencik Rahman dan pasukannya, tersenyum lebar. Salam dengan jabat tangan hangat. Selamat datang, Tuan Lee. Kami sediakan teh tarik dan kuih. Saya angguk sopan, tapi dalam hati, teh tarik?
Kuih? Kami datang untuk perniagaan bukan makan tengah hari. Kontrak hampir ditandatangani apabila telefon berbunyi lagi. Lapangan terbang ditutup sementara kerana ribut semakin kuat. Apa? Kita kena tinggal lagi? Saya marah. Encik Laman angkat bahu. Maaf tuan, tapi selamat di sini. Kami jaga anda. Saya Mem 315 andangkan keluar tingkap. Langit delap, angin mula bertiup kencang. Negara ini tak bersedia langsung. Saya mengeluh kepada Li Min. Di Shanghai, ribut macam ini tak halang apa-apa. Kami kembali ke hotel. Terperangkap, saya duduk di sofa kulit membaca laporan dalam talian. Malaysia sering banjir. Infrastruktur lemah. Orang ramai panik semasa bencana. Ia mengesahkan segala-galanya. Saya menghidupkan TV. Saluran berita tempatan menunjukkan orang ramai membeli bekalan. Tapi nampak tenang, bukan panik. Mereka buat-buat saja, saya fikir. Li Min cuba menghiburkan. Ayah, mungkin kita boleh lawat Petronas Towers esok kalau ribut reda. Saya menggeleng. Buang masa. Kita bukan pelancong. Malam semakin gelap. Angin menderu di luar tingkap. Hujan mula turun deras. Saya cuba tidur, tapi fikiran saya penuh dengan gambaran kekacauan esok. Banjir, kemalangan, orang ramai menjerit. Malaysia, saya bergumam sebelum mata terpejam. Kau benar-benar negara kecil yang tak tahu apa-apa. Pagi itu, ribut belum reda sepenuhnya. Tapi langit sudah agak cerah. Saya bangun dengan kepala pening. Jet lag ditambah udara lembap yang membuatkan saya rasa seperti dikukus hidup-hidup. Kita kena keluar dari hotel ini sebelum ribut datang lagi, kata saya kepada pasukan. Li Min mencadangkan. Ayah, jom kita ke jalan alur semula. Semalam tak sempat rasa sate betul-betul. Saya mengeluh, tapi setuju. Lebih baik berjalan daripada duduk terperangkap seperti tikus dalam sangkar. Kami berjalan di bawah payung besar yang diberi hotel. Jalan raya masih basah. Genangan air di sana-sini, tapi orang ramai sudah kembali bergerak. Motosikal meluncur laju, kereta hon sebentar, lalu terus maju. Lihat tu. Saya tunjuk kepada Syawang. Mereka tak belajar apa-apa dari semalam. Jalan licin macam ini, pasti ada kemalangan. Seperti membaca fikiran saya, tiba-tiba Li Min tergelincir di tepi jalan. Kakinya tersangkut longkang kecil yang tertutup daun basah. Dia jatuh terduduk. Lututnya berdarah sedikit. Telefonnya terlepas dan pecah skrin. Min! Saya jerit berlari ke arahnya. Hati saya berdegup kencang. Di Shanghai, kejadian macam ini akan jadi mimpi ngeri. Orang ramai akan lalu lalang. Mungkin ada yang ambil gambar untuk media sosial. Tapi tak ada yang tolong. Tapi di sini, seorang wanita parubaya, memakai tudung biru dan baju kurung, berlari dari gerai sate berdekatan. Ya Allah, awak okey tak? Jeritnya dalam bahasa Melayu. Tapi, segera bertukar ke bahasa Inggeris yang lancar. Namanya Aisyah, pemilik gerai itu. Tanpa tunggu jawapan, dia memanggil 2-3 orang lelaki yang sedang membersihkan gerai mereka. Tolong angkat dia masuk. Mereka angkat Li Min dengan lembut. Bawa ke kerusi plastik di bawah kemah gerai. Saya terkejut. Ini orang asing. Tapi mereka bertindak seperti keluarga. Aisyah keluarkan kotak pertolongan cemas dari bawah kaunter. Bersihkan luka dengan alkohol. Balut dengan pembalut bersih. Jangan risau tuan. Luka kecil je. Saya ada anak lelaki umur macam dia. Li Min tersenyum lemah. Terima kasih, Aunty. Saya masih berdiri terpinga. Mulut ternanga. Kemudian, saya perasan dompet saya hilang. Dompet saya! Saya jerit panik. Dompet kulit Italia. Ada pasport, kad kredit, wang tunai beribu ringgit.
pasti jatuh semasa saya berlari tadi. Hati saya tenggelam. Di tempat macam ini, dengan orang ramai yang tidak beradab seperti yang saya fikirkan, dompet itu pasti hilang selama-lamanya. Tapi Aisyah angkat tangan. Tunggu sebentar, Tuan. Dia berjalan ke tempat kejadian, bercakap dengan seorang pakcik yang mengutip sampah. Pakcik itu mengangguk, kembali dengan dompet saya di tangan. Ini punya Tuan kan? Saya jumpa tadi. Tak ada sentuh apa-apa. Saya buka dompet. Segalanya masih ada. Wang, kad, bahkan resit kecil dari Shanghai. Tidak kurang 1 sen. Ini mustahil. Saya bergumam. Di China, dompet jatuh di jalan raya akan hilang dalam 10 saat. Di sini, seorang pengutip sampah, orang yang saya anggap rendah, memulangkan semula tanpa minta upah. Saya cuba beri dia wang RM100, tapi dia geleng kepala. Tak payah, Tuan. Ini amanah. Aisyah tersenyum, hulurkan pinggan sate panas yang baru dibakar. Makan dulu, Tuan. Percuma. Untuk anak Tuan, bau daging kambing panggang, kacang tanah pedas, membuatkan perut saya keroncongan, walaupun saya tak mahu ngaku. Limin dah mula makan. Ayah, sedap gila. Saya ambil 1 cucuk. Lembut, berempah sempurna, kuah kacang yang kaya rasa. Saya tidak boleh percaya mata saya sendiri, kata saya dalam hati. Tempat yang saya anggap kotor, pasar malam yang tidak beradab, kini memberikan saya makanan terbaik yang pernah saya rasa dalam perjalanan perniagaan. Kami duduk di situ hampir sejam. Aisyah cerita tentang anaknya yang belajar perubatan di universiti tempatan. Tentang bagaimana jiran-jiran berbagai bangsa tolong-menolong semasa banjir kecil tahun lalu. Di sini, kita gotong royong, Tuan. Tak kira Melayu, Cina, India, sama-sama. Saya angguk perlahan, tapi masih ada suara kecil dalam kepala. Ini cuma satu kejadian baik. Mungkin mereka tahu saya orang kaya. Nak tunjuk baik. Tapi kemudian, seorang polis trafik berhenti di depan gerai. Dia nampak kami, tanya khabar. Bukan marah kerana kami halang laluan, tapi tanya Limin okey tak? Dan beri nasihat. Jalan licin hari ini, Tuan. Kalau nak ke mana-mana, panggil Grab je. Selamat dia bagi nombor hotline kecemasan, tersenyum dan pergi. Saya pandang jalan raya yang tadi saya kutuk. Ya, masih jam. Tapi tiada kemalangan besar. Orang ramai beri laluan kepada ambulans yang lalu. Hon sebentar, tapi sopan. Kami kembali ke hotel dengan taksi Grab yang tiba dalam 3 minit. Memandu. Seorang lelaki India berusia 40-an bercakap bahasa Inggeris fasih. Selamat datang ke KL, Tuan. Ribut semalam kuat, tapi kita biasa. Anda dari mana? Saya jawab ringkas. Tapi dia terus cerita tentang aplikasi Grab yang membantu ramai orang selama pandemik. Bagaimana pemandu jadi penghantar makanan, membantu warga emas. Kami tak tinggal orang susah. Malam itu, saya duduk di bilik, memandang Petronas Towers yang kini menyala lampu warna-warni. Tadi, saya anggap ia tiruan murah. Kini, ia nampak seperti mercu tanda harapan di tengah bandar yang saya salah ertikan. Limin masuk. Lututnya masih dibalut. Ayah, tadi Aunty Aisyah tu macam ibu sendiri. Di Shanghai, siapa peduli kalau kita jatuh? Saya diam. Suara dalam kepala saya masih bergaduh. Ini cuma kebetulan. Satu hari baik tak buktikan apa-apa. Tapi di luar tingkap, angin mula bertiup lagi. Berita TV mengatakan ribut tropika kedua sedang menghampiri.
lebih kuat daripada semalam. Esok pasti kekacauan, saya fikir. Sekarang, kita akan lihat wajah sebenar Malaysia. Pagi keesokan harinya, ribut tropika pertama sudah reda. Tapi, langit masih mendung kelabu, seperti menggantung ancaman. Saya bangun dengan perasaan campur aduk. Kejadian semalam dengan Aunty Aisyah dan dompet yang dikembalikan membuatkan saya tak boleh tidur lena. Ini cuma satu kebetulan. Saya ulang dalam hati sambil mandi air panas di bilik hotel. Limin sudah siap. Lututnya masih dibalut, tapi dia nampak ceria. Ayah, hari ini kita pergi ke Menara Berkembar Petronas lah. Dekat je dari sini. Boleh jalan kaki. Saya menggeleng pada mulanya. Tapi fikir lagi. Lebih baik keluar daripada duduk termenung menunggu lapangan terbang buka. Lagipun, kontrak sudah hampir siap. Cuma tunggu tanda tangan akhir. Baiklah, tapi jangan lama. Kita bukan datang lancung. Kami berjalan ke KLCC, angin sepoi-sepoi membawa bau hujan segar. Jalan raya masih sibuk, tapi tak seburuk yang saya bayangkan selepas ribut. Tiada banjir besar, cuma genangan kecil yang pekerja bandar sudah membersihkan. Saya perasan kamera CCTV di setiap sudut, lampu jalan yang masih menyala walaupun siang. Ini lebih moden daripada yang saya sangka. Saya bergumam, tapi cepat-cepat ingatkan diri. Tapi tetap tak boleh banding dengan Shanghai. Kami tiba di kaki Menara Berkembar Petronas. Dua menara kaca berkilauan, menyentuh awan seperti jarum perak. Dari bawah ia nampak megah, tapi saya masih fikir ia cuma tiruan. Kami beli tiket ke tingkat atas dan naik lift yang laju seperti roket. Di tingkat 86, pemandangan Kuala Lumpur terbentang di bawah. Sungai, taman hijau, bangunan moden bercampur dengan rumah lama. Pemandu pelancong, seorang gadis muda bernama Siti, bercakap dalam bahasa Mandarin yang fasih. Selamat datang, Tuan Lee. Menara ini dibina tahun 1998. Tertinggi di dunia masa itu. Sekarang, ia simbol kekuatan ekonomi Malaysia. Saya terkejut. Dia bukan sahaja tahu sejarah, tapi juga fakta ekonomi. Kami ada lebih 1,000 kamera keselamatan. Sistem AI yang kesan ancaman. Tak ada kes curi atau keganasan di sini sejak lama. Saya pandang keluar tingkap. Melihat orang ramai di bawah bergerak teratur. Di Shanghai, kami ada bangunan lebih tinggi, tapi di sini rasanya lebih selamat. Tak ada dorongan kasar, tak ada jeritan. Apa yang sedang berlaku di sini? Saya fikir. Tempat ini lebih selamat daripada yang saya bayangkan. Kami turun ke bawah dan di lobi ada satu acara kecil. Sekumpulan pelajar universiti dari pelbagai kaum sedang mengadakan kempen derma untuk mangsa banjir di pantai timur. Ada Melayu, Cina, India, bahkan seorang gadis Sikh. Mereka berdiri bersama, memegang spanduk, "Bersama kita kuat." Seorang pelajar lelaki, mungkin Cina Malaysia, mendekati kami. "Tuan, nak derma tak?" Kami kumpul untuk beli makanan dan ubat. Limin angguk. Masukkan RM50 ke dalam kotak. Saya ikut, tapi dengan ragu. Mereka tak paksa, cuma tersenyum dan beri risalah. "Ini gotong royong, Tuan. Semua kaum tolong-menolong." Saya baca risalah itu. Cerita tentang bagaimana pelajar ini gunakan app untuk koordinasi, hantar bantuan dalam masa 24 jam. "Mereka tak tunggu kerajaan je," kata Siti yang ikut kami. "Kami ajar anak muda bertanggungjawab." Saya diam. Ingat anak-anak di China. Pintar, tapi sering bersaing daripada bekerja sama. Di sini, kelihatan seperti keluarga besar. Kami keluar dari KLCC, perut sudah lapar. Limin cadang cuba nasi lemak di kedai berdekatan. "Ayah, Aunty Aisyah kata ini makanan wajib cuba."
Saya ragu. Makanan jalanan lagi. Tapi bau daun pandan dan sambal membuatkan saya tak tahan. Kami duduk di meja plastik, pesan 2 pinggan. Nasi putih gebu, telur rebus, ikan bilis rangup, kacang tanah dan sambal pedas yang meletup di lidah. Ini luar biasa. Saya kunyah perlahan. Rasa kaya, seimbang, tak terlalu manis, tak terlalu pedas. Penjual, seorang pakcik India, tersenyum. Resepi keluarga, tuan. Dari nenek saya. Saya tanya bagaimana dia boleh jual murah begini di tengah bandar mahal. Kami kongsi rezeki. Kalau tak, mana ada pelanggan tetap? Motif makanan ini seperti mencairkan tembok dingin dalam hati saya. Dari Shanghai yang penuh makanan cepat saji, ke sini, makanan seperti pelukan hangat. Selepas makan, kami panggil Grab untuk balik hotel. Kereta tiba dalam 2 minit. Pemandu, seorang wanita Melayu bernama Nur, sambut dengan salam. Selamat petang, tuan. Ke mana? Dia bawa kami melalui jalan pintas, elak jam. Sepanjang jalan, dia cerita tentang gotong royong. Semasa banjir besar 2021, kami pemandu Grab hantar makanan percuma ke kampung terpencil. Tak ada siapa tinggal. Saya tanya kenapa mereka buat begitu. Sebab kami rakyat Malaysia, tuan. Tak kira bangsa, agama. Kami tolong dulu, fikir kemudian. Kereta bersih, aircon sejuk dan app itu track segalanya. Di Shanghai, kami ada Didi. Tapi di sini rasanya lebih peribadi, lebih amanah. Kembali ke hotel, saya duduk di balkoni, memandang Petronas Towers yang kini disinari matahari petang. Tadi pagi saya anggap ia biasa. Kini ia seperti simbol ketahanan. Limin duduk sebelah. Ayah, orang di sini baik betul. Tak seperti yang ayah cerita. Saya angguk perlahan. Dalam hati, ada pertengkaran. Kejadian dengan Aisyah, menara moden, pelajar bersatu, makanan enak, pemandu mesra. Semuanya bertentangan dengan apa yang saya baca online. Tempat ini tidak seperti yang saya fikir. Saya bergumam. Tapi, adakah saya hanya bertuah? Ribut besar sedang datang. Mungkin saat itu segalanya akan terbongkar. Kekacauan sebenar Malaysia. Malam itu, berita TV mengatakan ribut tropika kedua akan melanda esok. Lebih kuat. Angin mula menderu lagi di luar tingkap. Saya tidur dengan fikiran berat. Tapi ada sedikit cahaya aneh dalam dada. Seperti harapan yang tak saya sangka. Hari itu, ribut kedua masih mengintai di ufuk. Tapi langit cerah cukup untuk kami keluar dari hotel. Kontrak sudah ditandatangani pagi tadi. Encik Rahman dan pasukannya datang sendiri ke hotel dengan dokumen lengkap. Tak mahu tunggu lagi. Kami tahu tuan nak balik cepat, katanya sambil tersenyum. Saya angguk, tapi dalam hati masih ada rasa ragu. Selepas mesyuarat, Li Min cadang. Ayah, sebelum balik, jom kita lawat hospital. Saya rasa lutut saya masih sakit sikit, nak cek. Saya setuju. Lebih baik pastikan. Lagipun, pesawat kami baru esok pagi. Kami panggil Grab ke Gleneagles Intan Medical Center, hospital swasta yang dikatakan terbaik di Kuala Lumpur. Sepanjang jalan, hujan renyai-renyai mula turun lagi. Udara lembap menekan kulit. Jalan raya mula basah. Lihat tu, saya mengeluh kepada Syawang. Hujan dini hari macam ini, jalan jadi berlumpur. Seperti zaman pertengahan. Di Shanghai, kami ada saliran canggih, tak ada genangan. Pemandu Grab, seorang lelaki Melayu bernama Amir, ketawa kecil. Betul tuan, hujan di sini kuat. Tapi jangan risau, hospital tak jauh. Kereta meluncur laju, elak lopak air dengan mahir. Saya diam. Ya, jalan agak usang di sesetengah tempat, tapi tak ada kemalangan. Dalam masa 15 minit,
kami sampai. Hospital Gleneagles nampak moden. Bangunan kaca berkilau, taman kecil di depan. Kami daftar di kaunter dan dalam masa 10 minit, Lee Min sudah dipanggil. Saya duduk di ruang menunggu, minum kopi percuma dari mesin. Tiba-tiba, kepala saya pening. Badan panas. Mungkin selsema dari udara lembap semalam. Saya beritahu jururawat dan tanpa tunggu lama, mereka bawa saya ke bilik pemeriksaan. Doktor, seorang wanita Cina Malaysia bernama Dr. Tan tersenyum. Tuan Lee, demam ringan je. Kami scan dulu. Mereka gunakan mesin AI, skrin sentuh, imbas suhu, analisa simptom dalam 30 saat. Ini sistem MySejahtera upgrade, Tuan. Kami track kesihatan seluruh negara. Elak wabak saya terkejut. Di China, hospital besar pun kadang ambil masa berjam untuk diagnosis. Di sini, semuanya cepat, efisien. Dr. Tan beri ubat, suntikan vitamin dan nasihat. Rehat, minum air banyak. Kalau ada apa, app kami hantar doktor ke hotel. Bayaran, murah berbanding Shanghai dan mereka terima kad antarabangsa tanpa masalah. Lee Min keluar dengan laporan lutut. Cuma lebam, ayah. Mereka bagi gel sejuk dan nasihat senaman. Kami keluar hospital, hujan sudah reda. Bagaimana boleh begini? Saya bergumam. Sistem kesihatan pintar lebih daripada yang kami bayangkan. Cuaca panas lembap memang mengganggu. Jalan berlumpur. Tapi itu tidak penting. Kerana mereka selesaikan segalanya dalam 30 minit. Lebih cepat daripada hospital di Shanghai. Kami kembali ke bandar. Tapi Lee Min cadang singgah di sebuah kafe dekat Bukit Bintang. Ayah, saya baca ada pusat startup di sini. Saya setuju. Mungkin boleh cari idea untuk projek baru. Kami tiba di sebuah bangunan lama yang nampak usang dari luar. Tapi sebaik masuk, ia adalah ruang coworking moden. Dinding mural warna-warni, meja panjang, orang muda dengan laptop. Seorang lelaki India Malaysia bernama Raj sambut kami. Selamat datang ke Magic, Malaysian Global Innovation and Creativity Centre. Nak tua? Kami ikut. Di dalam, saya lihat pelbagai startup, app kesihatan, drone pertanian, bahkan AI untuk ramalan banjir. Raj, tunjuk satu projek. App yang gunakan data satelit untuk evakuasi semasa bencana. Kami bina selepas banjir 2021. Sekarang, kerajaan gunakan di seluruh negara. Saya tanya bagaimana mereka dapat dana. Kami ada geran kerajaan, tapi yang penting gotong royong. Mentor dari Silicon Valley datang sukarela ajar kami. Seorang gadis Melayu bernama Farah demo appnya. Platform e-learning untuk kanak-kanak luar bandar dalam pelbagai bahasa. Melayu, Cina, Tamil, Inggeris. Kami mahu tiada anak ketinggalan. Saya duduk mendengar pitch mereka. Idea segar, eksekusi pantas. Di Shanghai, startup kami ada modal besar. Tapi di sini, dengan sumber terhad, mereka lebih kreatif. Saya sangka orang di sini tak fasih bahasa Inggeris. Hanya ketawa bising kurang profesional. Tapi sebenarnya itu cara mereka mesra. Dan mereka berkomunikasi lancar. Idea startup lagi hebat daripada startup Shanghai saya. Raj beri kami kopi Vietnam drip. Kami kongsi budaya ASEAN di sini. Rasa pahit manis. Seperti perbualan kami. Petang itu, kami makan di food court bawah tanah. Berbagai kaum punya gerai. Nasi kandar, dimsum, roti canai. Saya cuba semuanya. Perut kenyang dengan rasa yang pelbagai, tapi harmoni.
Limin ketawa. Ayah, dulu ayah kata makanan jalanan kotor. Sekarang? Saya angguk. Mungkin saya salah. Malam tiba, kami kembali hotel. Berita ribut semakin kuat. Angin mencecah 100 km sejam. Kemungkinan banjir di kawasan rendah. Encik Rahman hubungi. Tuan, esok kami jemput ke tapak projek di Iskandar. Tapi kalau ribut kuat, kami tangguh. Saya setuju. Tapi dalam hati gembira. Ada alasan tinggal lebih lama. Saya duduk di balkoni, memandang bandar yang kini gelap tapi penuh lampu. Petronas Towers masih berdiri teguh. Malaysia, saya bergumam. Kau mulai buat saya tertanya-tanya. Hari berikutnya, langit masih mendung kelam. Tapi Encik Rahman tetap datang jemput kami dengan van besar. Ribut dijangka petang nanti, Tuan. Kita pergi cepat ke Bangsa dulu. Ada seminar startup yang bagus. Lepas tu, terus ke Iskandar kalau boleh. Saya angguk. Limin sudah tak sabar. Semalam dia habis malam berbual dengan Raj melalui WhatsApp, minta tips untuk app baru. Saya geleng kepala dalam hati. Anak saya yang dulu sombong Harvard, kini teruja dengan negara kecil ini. Van meluncur ke Bangsar. Jalan raya pagi sibuk seperti biasa. Tapi kali ini saya tak mengeluh. Mungkin kerana van besar atau kerana saya sudah mula biasa. Bangsar nampak seperti kawasan lama. Rumah teres 2 tingkat, pokok besar, tapi sebaik masuk ke ruang acara, ia berubah total. Dewan penuh mural jalanan, gambar harimau, batik digital, Petronas dalam gaya grafiti, lampu neon, muzik lo-fi, bau kopi artisanal. Ini macam Brooklyn, tapi lebih hangat, gumam Siawang. Kami duduk di barisan depan. Pembicara pertama, seorang pelukis jalanan Melayu bernama Faizal, 28 tahun. Dia tunjuk slide muralnya di dinding LRT. Gambar anak-anak pelbagai kaum memegang tangan. Latar belakang banjir yang surut. Saya lukis selepas banjir 2021. Bukan untuk duit, tapi untuk ingatkan. Kita bangkit bersama. Penonton tepuk gemuruh. Seterusnya, seorang gadis Cina Malaysia, Wei Ling, 26 tahun. CEO startup fintech. Kami buat app pinjaman mikro untuk peniaga kecil. 5 minit lulus. Tiada kertas. Dah bantu 50,000 orang sejak 2022. Dia bercakap bahasa Inggeris dengan lohad British, tapi selit ayat Melayu dan dialek Kantonis. Saya terlopong. Selepas seminar, sesi networking. Saya diherdik oleh seorang pelajar India Malaysia, Arjun, 22 tahun. Tuan Lee, syarikat tuan besar di China kan? Nak kongsi modal untuk drone pertanian kami? Dia tunjuk prototipe. Drone kecil yang boleh tanam padi di sawah banjir. Kami guna AI lokal. Kos 70% lebih murah daripada DJI. Saya hampir ketawa. DJI adalah raja drone Cina. Tapi, bila dia demo, drone itu terbang stabil walaupun angin kuat dari kipas besar. Kami bina di garaj. Tapi kerajaan bagi grant RM50,000. Gotong royong lagi. Petani bagi data sawah percuma. Saya tanya, kamu semua dari universiti mana? Jawapan mereka campur baur. UiTM, UM, Monash Malaysia, bahkan seorang drop out yang belajar sendiri di YouTube. Kami tak tunggu ijazah, Tuan. Kami buat dulu. Saya ingat anak-anak di Shanghai, lulusan Tsinghua, tapi tak berani ambil risiko tanpa modal berjuta. Di sini, dengan sumber kecil, mereka cipta dunia baru. Makan tengah hari di kafe dalam dewan. Rendang daging hitam pekat. Kari kepala ikan. Capati dengan dal lentil. Saya ambil sedikit setiap satu. Rasa meletup. Rempah dalam, daging lembut, kuah pekat. Faizal duduk sebelah saya. Tuan,
Cuba ini. Rendang tok dari Perak. Resepi datuk saya. Saya kunyah, mata terbeliak. Ini Lebih sedap daripada restoran Michelin di Shanghai. Dia ketawa. Kami tak jual bintang. Kami jual rasa kampung. Petang, kami gerak ke Iskandar. Hujan mula turun deras di lebuh raya. Van meluncur laju, tapi angin kuat goyang badan. Tiba-tiba, brek mendadak. Pokok tumbang halang jalan. Encik Rahman tenang. Jangan panik. Saya panggil bomba, dalam 5 minit pasukan bomba tiba. Bukan cuma potong pokok, tapi bawa kon dan alihkan trafik dengan sistematik. Seorang bombar Melayu berbadan tegap, salam kami. Selamat petang, tuan. 10 minit siap benar. Mereka gunting, angkat, bersihkan dalam 8 minit. Saya pandang jam. Di China mungkin ambil sejam. Kami sampai tapak projek di Iskandar lewat petang. Kawasan luas, tapi hujan lebat buat tanah lembik. Encik Rahman tunjuk model 3D di tablet. Kondo 40 tingkat. Tapi kami bina dengan sistem saliran banjir. Pelajaran dari 2021. Saya tanya tentang kos. Lebih murah 20% daripada Shanghai. Tapi kualiti sama. Kami guna pekerja tempatan. Melayu, Cina, India, Indonesia. Semua terlatih. Limin berbisik. Ayah, lihat pekerja tu. Perempuan pakai tudung angkat besi. Di China, jarang nampak. Tiba-tiba, telefon Encik Rahman berbunyi. Ribut Tropika naik kategori 3. Lapangan terbang tutup 48 jam. Tuan kena tinggal. Lagi, saya mengeluh. Tapi dalam hati, lega? Baiklah, kita balik hotel dulu. Tapi di tengah jalan pulang, Limin jerit. Ayah, telefon saya hilang bateri. Tadi jatuh masa turun van. Kami pusing balik, tapi tapak sudah gelap. Hujan lebat. Limin panik. Dalam telefon ada data projek penting. Saya marah. Kau tak hati-hati? Kami sampai hotel basah kuyup. Saya duduk di lobi, fikir cara backup data. Tiba-tiba, Encik Rahman hubungi. Tuan, anak tuan tinggal telefon di van saya. Saya hantar sekarang. Dalam 20 minit, dia tiba. Basah, tapi senyum. Maaf lambat, jalan banjir sikit. Saya terima telefon, bateri tinggal 5%. Terima kasih Encik Rahman. Saya tak tahu nak balas macam mana. Dia angkat bahu. Biasalah tuan. Gotong royong malam itu, ribut mula mengganas. Angin menderu seperti harimau, hujan seperti peluru. Lampu hotel berkelip, kemudian padam total. Kegelapan menyelubungi. Generator backup hidup, tapi lemah. Berita TV. Ribut tropika terkencang dalam 10 tahun. Kawasan rendah dinaiki air. Saya pandang Limin. Matanya gelap. Ayah, kalau banjir besar, saya diam. Di luar, petir menyambar Petronas Towers. Mercu tanda itu masih berdiri teguh. Tapi kali ini, saya tak nampak ia sebagai tiruan. Ia seperti penjaga. Tapi ribut ini mungkin akan buktikan segala-galanya. Atau hancurkan segala-galanya. Ribut itu datang seperti binatang liar yang terlepas dari kandang. Angin menderu 120 km sejam. Hujan seperti dinding air yang runtuh dari langit. Kami terperangkap di hotel. Tapi berita semakin buruk. Banjir kilat di kawasan rendah. Jambatan ditutup. Ribuan orang dipindahkan. Encik Rahman hubungi pagi tadi. Tuan, tapak projek di Iskandar terjejas. Kami kena pergi sekarang. Bawa dokumen penting, kalau tidak, semuanya tenggelam. Saya ragu.
Tapi Limin tegas. Ayah, kita kena tolong. Kontrak ini bukan cuma duit. Ramai pekerja bergantung. Saya angguk. Kami naik van Encik Rahman, bergerak ke selatan walaupun amaran. Lebuh raya seperti sungai. Air naik hingga betis roda, tapi van 4x4 Encik Rahman teguh. Kami biasa, Tuan. Setiap tahun latihan. Katanya sambil memandu perlahan. Saya pandang luar. Kereta kecil terperangkap, tapi tiada panik. Orang ramai di tepi jalan beri isyarat, bantu tolak kereta. Sebuah lori berhenti, keluarkan tali, tarik kereta kecil keluar. Gotong royong lagi, gumam Encik Rahman. Saya diam. Di Shanghai, banjir besar bermakna kemacetan berjam. Orang marah hon, polis lambat. Di sini, nampak seperti tarian yang sudah dilatih. Kami hampir sampai Iskandar bila masalah datang. Jambatan kecil di hadapan kami digenangi air deras. Encik Rahman brek mendadak. Tak boleh lalu, Tuan. Kena pusing tapi jalan. Pusingan sudah ditutup pokok tumbang. Kami terperangkap di kawasan luar bandar. Sawah padi, kampung kecil, tiada isyarat telefon. Hujan semakin lebat. Air naik cepat. Limin buka tingkap sedikit, angin masuk bersama air. Ayah, kita kena cari tempat tinggi. Saya panik. Ini bukti yang saya tunggu. Malaysia tak bersedia. Kita akan tenggelam dalam kekacauan. Van mula goyang. Air masuk bawah lantai. Encik Rahman cuba hidupkan enjin lagi, tapi mati. Kita kena keluar sekarang, jeritnya. Kami lompat keluar. Air hingga lutut, deras seperti sungai. Saya pegang Limin erat, tapi arus kuat tarik kaki. Tiba-tiba, van tergolek perlahan, terbalik ke tepi jalan. Bunyi logam berlaga, kaca pecah. Kami jatuh ke air, basah kuyup, dokumen kontrak terapung. Saya jerit nama Limin, tapi angin telan suara. Dia hilang dari pandangan. Dihanyut beberapa meter ke arah sawah. Hati saya berhenti. Min, anakku. Saya cuba berenang, tapi air deras, badan berat. Encik Rahman pegang bahu saya. Tuan, jangan, ikut saya. Tapi saya tolak dia, lompat ke air. Penglihatan kabur, petir menyambar. Saya nampak Limin. Tangannya mencakar air, muka pucat. Ayah, suaranya lemah. Saya hampir sampai, tapi arus tarik saya ke bawah. Dunia gelap. Ini akhirnya, fikir saya. Malaysia, kau benar-benar tak mampu. Tapi kemudian, cahaya. Lampu suluh dari belakang. Suara jerit dalam bahasa Melayu, Cina, India, campur baur. Tahan! Kami datang. Sekumpulan orang muncul dari kegelapan. Penduduk kampung, pakai baju hujan plastik. Pegang tali panjang, bot kecil getah. Seorang lelaki tegap, mungkin 40-an, lompat ke air. Rahman. Tapi bukan Encik Rahman kami. Saya Rahman dari kampung Seri Aman. Pegang tali. Dia lempar tali. Saya capai dengan tangan gemetar. Mereka tarik saya ke tebing lumpur. Saya terbatuk air, tapi mata tak lepas dari Limin. Anak saya, tolong. Rahman kampung angguk, lompat lagi dengan dua pemuda. Mereka renang ke arah Limin. Satu pegang bahu, satu ikat tali di pinggang. Arus kuat, tapi mereka tak lepaskan. 1, 2, tarik! Jerit yang lain di tebing. Tali tegang, badan Limin ditarik perlahan. Akhirnya, dia selamat di tebing. Batuk, tapi hidup. Kami dibawa ke balai raya kampung. Bangunan konkrit kecil, tapi kering. Di dalam, puluhan orang sudah ada.
keluarga dengan anak kecil, warga emas, bahkan anjing kampung. Mereka bagi selimut, teh panas, nasi bungkus. Seorang makcik India hulurkan sup kari ayam. Makan, tuan. Panaskan badan. Saya ambil, tangan masih menggigil. Li Min duduk sebelah, kepala di bahu saya. Ayah, saya takut tadi. Rahman kampung duduk depan kami. Kami nampak lampu van tuan dari jauh. App banjir kami bunyi amaran. Sistem komuniti, semua telefon dapat notis. Saya pandang. Telefon murah. Tapi app itu tunjuk peta banjir real time. Lokasi mangsa. Kami ada 50 orang sukarelawan malam ini. Bomba lambat sebab banyak kes. Jadi kami gerak dulu. Dia tunjuk luar. Bot-bot kecil, trak 4x4, bahkan kanak-kanak bawa lampu suluh. Melayu, Cina, India, semua pakai baju reflektor sama. Mereka selamatkan bukan kami saja. Sebuah keluarga dengan bayi dihanyut. Seorang pemuda Cina Malaysia menyelam, angkat bayi ke bot. Warga emas sakit jantung. Jururawat kampung beri CPR. Panggil helikopter. Helikopter tentera datang dalam 40 minit. Angkat pesakit. Saya tanya Rahman, macam mana korang buat semua ini? Dia senyum letih. Gotong royong, tuan. Kami latihan setiap tahun. Tak tunggu kerajaan. Kami adalah kerajaan kecil kami sendiri. Malam itu, kami tidur di balai atas tikar nipah. Li Min pegang tangan saya erat. Saya tak boleh tidur. Ingat definisi saya. Kekacauan, tak bersedia. Tapi di sini, dalam kegelapan ribut, ada cahaya. Mural kecil di dinding balai. Gambar Petronas Towers dikelilingi tangan pelbagai kaum. Saya sentuh dinding. Sejuk, tapi hangat dengan harapan. Pagi tiba. Ribut reda sedikit. Air surut cepat. Saliran kampung berfungsi. Rahman kampung bagi kami sarapan. Roti canai, teh tarik. Tuan, van tuan rosak teruk. Tapi kami ada trak hantar ke bandar. Saya cuba bayar, tapi dia geleng. Tak payah. Rezeki Allah Encik Rahman kami tiba dengan pasukan. Dokumen selamat dalam beg kalis air. Maaf tuan, tapi lihat, projek kita masih berdiri. Asas banjir tahan, kami naik trek pulang. Sepanjang jalan, saya lihat kemusnahan. Rumah rosak, pokok tumbang. Tapi orang ramai sudah membersihkan. Kanak-kanak ketawa, bantu angkat sampah. Seorang pakcik Melayu bagi air mineral kepada polis yang letih. Saya pandang Li Min. Kau okey? Dia angguk, mata basah. Ayah, tadi saya fikir kita mati. Tapi mereka selamatkan kita seperti keluarga. Saya diam. Semua cebai saya. Jalan berlumpur, hujan lebat, tak bersedia, lenyap dalam air bah. Yang tinggal, tali yang tarik kami keluar, sup panas, doa bersama dalam balai. Mungkin saya salah dari awal, saya bergumam. Ribut telah datang, tapi Malaysia tak hancur. Ia bangkit dengan hati manusia. Ribut itu meletus seperti binatang buas yang marah. Angin menderu dengan kelajuan yang tak pernah saya bayangkan. Lebih daripada 150 km sejam, seolah-olah langit sendiri sedang memukul bumi. Hujan turun seperti air terjun yang tak henti, membasahi segalanya dalam kegelapan malam. Kami, pasukan saya yang kecil, saya, Li Min, Syawang, 2 rakan kongsi dan Encik Rahman, sedang dalam perjalanan kembali dari Iskandar ke Kuala Lumpur. Van itu goyang hebat. Tayar bergeser di jalan basah. Encik Rahman, kita kena berhenti. Jerit saya dari kerusi belakang.
Suara saya hilang dalam deruan angin, tapi sudah terlambat. Encik Rahman cuba elak lopap air besar, tapi van tergelincir. Bunyi tayar menggeser, kemudian hentakan kuat. Van terbalik ke tepi jalan, tergolek ke dalam longkang yang sudah penuh air banjir. Kaca depan pecah. Air masuk seperti sungai deras. Saya terhantuk kepala. Darah mengalir dari dahi. Tapi fikiran saya cuma pada Lee Min. "Min, kau okey?" jerit saya. Tapi air sudah naik hingga dada. Van itu karam perlahan. Kami terperangkap di dalam. Syawang jerit panik. Rakan kongsi saya menangis. Encik Rahman cuba buka pintu tapi arus air tekan dari luar. "Ya Allah, tolong kami," bisiknya. Saya panik sungguh-sungguh. Ini bukti. Malaysia tidak beradab. Tidak bersedia untuk bencana sebegini. Di Shanghai, kami ada sistem anti banjir. Tak pernah begini. Fikir saya dalam kepala yang pusing. Jalan berlumpur, hujan lebat. Semua yang saya cebai kini jadi kenyataan mengerikan. Kami akan mati di sini. Dalam negara yang saya anggap kekacauan. Saya cuba berenang keluar, tapi lengan letih, air sejuk menusuk tulang. Lee Min di sebelah, muka pucat. "Ayah, air, sejuk sangat." Saya peluk dia, air mata bercampur hujan. "Min, pegang kuat. Ayah akan selamatkan kau." Tapi harapan pudar. Telefon habis bateri, tiada isyarat. Bunyi guruh menggegar langit. Petir menyinari wajah ketakutan semua orang. Saya fikir tentang Shanghai. Jalan bersih, sistem kecemasan 24/7. Di sini, hanya kegelapan dan air. Apa yang sedang berlaku? Saya geram dalam hati. Bagaimana boleh begini? Kami datang hanya untuk mati kah? Tiba-tiba, dari kegelapan, lampu suluh berkelip. Suara jeritan samar. "Ada orang!" Di van tu, sekumpulan bayang muncul. Bukan polis atau pasukan penyelamat profesional, tapi penduduk tempatan dari kampung berdekatan. Yang teraju adalah An Rahman. Bukan Encik Rahman kami, tapi seorang petani Islam, kulit sawo matang, pakai baju hujan lusuh, tangan pegang tali tebal. "Pegang, kami tarik." Jeritnya dalam bahasa Melayu, tapi Encik Rahman kami terjemah cepat. Mereka datang selamatkan. Mereka kira-kira 20 orang. Lelaki, perempuan, bahkan beberapa kanak-kanak lompat ke air tanpa ragu. Tali dilempar ke van. Seorang pemuda berenang sampai, pecahkan tingkap lagi untuk tarik Syawang keluar. "Cepat tuan, pegang tangan saya." Dia tarik kuat. Air memercik. Saya lihat seorang wanita, mungkin isteri Ang Rahman, pegang pelampung buatan dari tayar, lempar pada rakan kongsi saya. "Jangan takut, kami di sini." Dia jerit kuat. Suara teguh di tengah ribut. Ang Rahman berenang ke tempat saya dan Lee Min. "Tuan, peluk anak tuan kuat." Saya ikat tali. Dia lilit tali di pinggang kami. Tangan kuat seperti besi. Arus tarik kuat, tapi dia tak lepaskan. 1, 2, tarik! Jerit orang di tebing. Tali tegang. Badan kami ditarik perlahan. Saya batuk air, peluk Lee Min sampai dia sesak nafas. "Min, kau hidup." Air mata saya mengalir, bercampur hujan. Tapi belum selesai. Encik Rahman kami masih terperangkap. Kakinya tersangkut. Ang Rahman kampung tak tunggu. "Bomoh, panggil polis. Kita guna kayu. Mereka ambil dahan besar, buat tuas, angkat van cukup untuk tarik Encik Rahman keluar." Luka di kakinya berdarah, tapi Ang Rahman kampung koyak baju sendiri, balut sementara.
Jangan risau, Tuan. Saya ada ubat kampung. Polis tiba hanya selepas 10 minit. Bukan lambat seperti yang saya sangka. Dengan bot bermotor, lampu sorot kuat. Tapi penduduk sudah selamatkan kami dulu. Gotong royong, bisik Ang Rahman. Kami tak tunggu. Kami tolong dulu. Mereka bawa kami ke pusat pemindahan sementara. Sebuah masjid berdekatan. Kubah putih menonjol di tengah hujan. Di dalam, hangat luar biasa. Tikar bersih, lampu minyak dan ratusan orang lain berlindung. Sekumpulan wanita sedang masak. Nasi lemak bungkus, sup panas, roti bakar. Makan, Tuan. Badan kena kuat. Seorang makcik India hulur mangkuk. Saya ambil. Tangan masih menggigil. Rasa sup, ayam rebus rempah, hangat perut, seperti keajaiban. Mereka kongsi makanan, walaupun pasti mereka juga kekurangan. Kanak-kanak main, tak menangis, seperti biasa dengan ribut. Seorang pakcik Islam pimpin semua orang solat. Alhamdulillah, kita selamat. Saya tak ikut agama, tapi duduk di situ rasa damai pelik. Limin baring sebelah. Kepala di paha saya. Ayah, mereka selamatkan kita. Bukan kerana wang. Hanya kerana baik hati. Saya angguk, suara tersekat. Betul, anak. Saya dulu fikir jalan berlumpur di sini tanda kelemahan. Tapi tidak. Itu tempat mereka latih ketabahan. Kekacauan? Tidak. Ini susunan hati manusia. Semua tolong tanpa perintah. Encik Rahman kami kini dibalut rapi duduk sebelah. Tuan, ribut ini besar. Tapi Malaysia kami biasa. Tahun lalu, banjir lebih teruk. Tapi kami masih bangkit. Dia cerita tentang gotong royong, cara komuniti atur, guna app tempatan untuk lapor, kongsi lokasi. Bukan teknologi tinggi, tapi hati lebih tinggi. Saya dengar penyesalan membuak. Semua cebai, kemacetan, cuaca teruk, kurang profesional, hilang. Mereka tak sempurna, tapi saat hidup mati, mereka unggul. Pagi esok, ribut reda sikit. Air surut cepat berkat sistem saliran tempatan. Kami dibawa balik ke Kuala Lumpur dengan kenderaan penyelamat. Sepanjang jalan, saya lihat kemusnahan. Rumah rosak, pokok tumbang. Tapi orang sudah bersihkan. Kanak-kanak ketawa, bantu angkat sampah. Seorang pakcik Melayu beri air mineral pada polis letih. Saya pandang Liming. Kau okey? Dia angguk, mata basah. Ayah, tadi saya fikir kita mati. Tapi mereka selamatkan kita seperti keluarga. Saya diam. Semua cebai, jalan berlumpur, hujan lebat, tak bersedia, lenyap dalam air bah. Yang tinggal, tali penyelamat, sup panas, doa bersama. Mungkin saya salah dari awal. Saya bergumam. Ribut datang, tapi Malaysia tak hancur. Ia bangkit dengan hati manusia. Petronas Towers jauh masih teguh selepas ribut, seperti lambang kekuatan sejati. Bukan keluli kaca, tapi manusia. Pagi selepas ribut, dunia nampak seperti baru dilahirkan semula. Langit biru cerah, tapi bau tanah basah dan daun patah masih mengisi udara. Kami berada di Masjid Kampung Sri Aman, tempat kami diselamatkan malam tadi. Tubuh masih letih. Luka kecil di dahi saya sudah dibalut. Tapi hati saya berat dengan sesuatu yang baru. Rasa bersyukur yang dalam bercampur hati hancur kerana segala kata-kata saya dulu. Limin
Duduk di sebelah saya atas tikar masjid. Kakinya masih sakit, tapi senyumannya kembali. Ayah, malam tadi saya rasa macam mimpi buruk. Tapi sekarang, lihat. Semua orang masih ketawa. Saya pandang sekeliling. Penduduk kampung sedang membersihkan masjid, menyapu air, mengangkat kerusi yang basah, tapi tiada keluhan. Seorang makcik Melayu hulurkan teh tarik panas. Minum dulu, Tuan. Badan kena kuat untuk balik. Saya ambil cawan, tangan masih menggigil sedikit. Rasa manis susu dan halia pahit itu seperti pelukan. An Rahman, si penyelamat kami malam tadi, datang dengan senyuman lebar, walaupun matanya merah kerana tak tidur. Tuan Lee, selamat pagi. Van Tuan dah diangkut ke bengkel. Encik Rahman kawan Tuan dah hubungi. Dia okey, cuma kaki patah sikit. Tapi doktor kata boleh sembuh cepat. Saya bangun. Cuba berdiri tegak walaupun lutut lemah. An Rahman, saya terima kasih. Malam tadi, kalau bukan kerana abang dan semua orang, kami tak ada di sini. Suara saya pecah. Dia geleng kepala, letak tangan di bahu saya. Jangan cakap macam tu, Tuan. Ini rumah kami, Tuan tetamu. Gotong royong tu macam nafas. Tak payah fikir, buat je. Kami duduk di anak tangga masjid. Angin sepoi membawa bau bunga kemboja dari taman kecil. An Rahman cerita lebih lanjut. Saya petani biasa, tanam padi. Tapi setiap musim hujan, kami latihan. Buat bot dari tong minyak, simpan tali, ajar anak-anak berenang di sungai. Bukan kerana kerajaan suruh, tapi kerana kami tahu. Kalau tak tolong sendiri, siapa lagi? Saya diam mendengar. Ingat kembali kata-kata saya di Shanghai. Malaysia tidak beradab, kekacauan, kurang persediaan. Kini di hadapan saya, seorang petani dengan tangan kasar telah selamatkan nyawa seluruh rombongan kami. An, bagaimana abang boleh buat semua itu? Berenang di air deras, tarik van, selamatkan orang asing seperti kami. An Rahman ketawa kecil. Tuan, kami tak hero. Kami cuma rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India. Kami belajar dari kecil. Satu kaum susah. Semua tolong. Macam keluarga besar. Tuan dari Cina kan? Di sana mesti ada semangat sama. Saya geleng perlahan. Di Shanghai, kami ada wang, teknologi, bangunan tinggi. Tapi, kami bersaing. Jarang tolong tanpa kira. Kata-kata itu keluar sendiri, seperti beban lama. Limin angguk di sebelah. Ayah, ingat Aunty Aisyah di Jalan Alor? Dompet ayah jatuh, dia pulangkan. Di sini, orang tak ambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Saya pandang anak saya. Dia sudah matang dalam beberapa hari ini, lebih daripada Shanghai. An Rahman bangun, hulur tangan tarik saya berdiri. Jom Tuan, kami ada sarapan. Nasi lemak daun pisang, rendang ayam. Makan dulu sebelum balik bandar. Kami masuk semula ke Dewan Masjid. Meja panjang sudah disusun. Makanan sederhana tapi lazat. Nasi gebu, sambal belacan pedas, telur goreng rangup, timun segar. Semua orang makan bersama. Kanak-kanak, warga emas, sukarelawan. Tiada kelas, tiada bangsa. Seorang pakcik Cina Malaysia cerita jenaka dalam dialek Kantonis, buat semua gelak. Saya makan, air mata hampir jatuh ke pinggan. Saya tidak boleh percaya mata sendiri, gumam saya. Tempat yang saya anggap tidak beradab ini telah selamatkan jiwa saya. Selepas makan, kami keluar. Cak komuniti sudah siap hantar kami ke Kuala Lumpur.
Ar-Rahman bagi beg kecil. Ini ubat kampung untuk luka tuan. Dan sedikit kuih untuk anak tuan. Ingat kami ya. Saya peluk dia. Pelukan lelaki yang kuat. Penuh hormat. Ar-Rahman, saya pernah salah tentang Malaysia. Saya sombong. Fikir diri dari negara hebat. Tapi abang, kalian adalah guru yang kami perlu belajar. Dia ketawa. Tuan, kami pun belajar dari tuan. Perniagaan besar, idea canggih. Mari kongsi, bukan banding. Sepanjang jalan balik, truk meluncur melalui jalan yang sudah dibersihkan. Saya pandang luar tingkap. Pokok tumbang diangkat. Rumah rosak sedang dibaiki. Orang ramai bekerja sama. Petronas Towers muncul di ufuk. Masih teguh. Kini seperti saudara menjaga. Limin pegang tangan saya. Ayah, kita kena melabur lebih di sini. Bukan cuma wang, tapi hati. Saya angguk. Hati penuh. Prasangka lama mati dalam ribut malam tadi. Yang hidup semula adalah kerendahan hati, kekaguman tulus. Kembali ke hotel petang itu, saya duduk di balkoni. Tulis diari dengan tangan menggigil. Malaysia, kau bukan negara sempurna. Lalu lintas kadang kacau. Cuaca teruk. Tapi di perkara penting, hati manusia, perpaduan, kecerdasan praktikal, kau melebihi kami. Saya buta, sombong. Hari ini, saya sedar. Malam tiba, langit penuh bintang selepas ribut. Saya tidur lena buat pertama kali. Mimpi tentang tali penyelamat, sup panas dan senyuman Ar-Rahman. 2 hari selepas ribut, Kuala Lumpur kembali bernafas. Jalan raya kering, pasar malam hidup semula dan Petronas Towers berkilau seperti baru. Kontrak Iskandar sudah ditandatangani semula di bilik mesyuarat hotel. Kali ini dengan senyuman lebar, bukan sekadar formaliti. Encik Rahman datang dengan kaki bergips, tapi semangatnya tak goyah. Tuan Lee, projek kita bermula minggu depan. Asas tahan banjir. Pelajaran dari ribut. Saya angguk, tapi fikiran saya bukan pada wang. Ia pada manusia. Malam itu, saya ajak Limin dan Sia Wang ke Jalan Alor lagi. Bukan untuk mengkaji persekitaran, tapi untuk mengucap terima kasih. Aunty Aisyah masih di gerainya. Api sate menari di atas arang. Tuan Lee, anak tuan okey? Jeritnya dari jauh. Saya peluk dia seperti saudara. Aunty, kalau bukan aunty hari pertama, saya takkan belajar apa-apa. Terima kasih. Dia ketawa, hulurkan pinggan sate percuma. Makan dulu. Ini rumah aunty. Kami duduk, makan sambil cerita. Saya ceritakan ribut, penyelamatan, Ar-Rahman kampung. Aunty Aisyah angguk. Itu Malaysia kami, tuan. Tak sempurna. Jalan jam, hujan lebat, kadang-kadang lambat. Tapi hati tak pernah lambat. Limin tambah. Saya nak belajar bahasa Melayu, aunty. Nak balik sini lagi. Aunty Aisyah tepuk bahu dia. Bagus, nak. Aunty ajar. Terima kasih dulu. Keesokan harinya, saya adakan sidang media kecil di hotel. Wartawan tempatan dan antarabangsa datang. Berita tentang rombongan Cina diselamatkan rakyat Malaysia sudah tersebar. Saya berdiri di podium, mikrofon di tangan, hati berdegup kencang. Limin di sebelah, memegang gambar mural kecil yang dihadiahkan Ar-Rahman kampung. Petronas Towers dikelilingi tangan pelbagai kaum. Saya, Li Winghao dari Shanghai, China. Mulakan saya, suara tegas
tapi lembut. Saya datang ke Malaysia dengan hati penuh prasangka. Saya fikir negara ini kecil, tidak beradab, kacau. Saya cebai lalu lintas jem. Cuaca panas lembap. Infrastruktur usang. Saya sombong kerana dari negara besar, ekonomi kuat, gedung pencakar langit. Tapi ribut tropika telah ajar saya pelajaran yang tak ada universiti boleh beri. Ruangan senyap. Kamera berkelip. Saya tarik nafas dalam. Malaysia adalah guru yang kami perlu belajar. Kami di China ada wang, teknologi, kelajuan. Tapi di sini, saya saksikan hati manusia melebihi segalanya. Gotong royong bukan sekadar kata, ia nafas hidup. An Rahman, seorang petani, selamatkan kami dengan tangan kosong. Anti Aisyah pulangkan dompet tanpa minta upah. Pelajar muda di Bangsar cipta dunia baru dengan kreativiti yang buat saya malu. Doktor di Gleneagles sembuhkan dalam 30 minit. Dan dalam ribut paling ganas, rakyat Malaysia bangkit bukan kerana perintah, tapi kerana hati. Saya pandang Limin, mata basah. Kami sudah terlalu sombong. Kami fikir sempurna luar cukup. Tapi Malaysia hebat di intipati. Kasih sayang, perpaduan antara Melayu, Cina, India dan semua. Kecerdasan praktikal. Malaysia mungkin tak sempurna di setiap perkara. Lalu lintas kadang kacau, cuaca teruk, beberapa kawasan usang. Tapi di perkara penting, selamatkan orang dalam ribut, kongsi nasi terakhir, ketawa di tengah susah. Kalian melebihi kami. Ruangan meletup tepukan. Seorang wartawan tanya, Tuan Lee, apa pesan akhir? Saya angkat gambar mural itu. Ini bukan gambar biasa. Ini Malaysia. Tangan pelbagai kaum. Pegang mercu tanda sama. Saya akan melabur lebih di sini. Bukan cuma wang, tapi hati. Dan saya akan bawa cerita ini pulang ke China. Belajar dari Malaysia, bukan mengajar. Sidang tamat. Tapi saya tak balik hotel terus. Saya ajak Limin ke KLCC. Naik ke Skybridge Petronas Towers lagi. Kali ini bukan untuk pandang rendah, tapi hormat. Dari atas, bandar nampak kecil tapi kuat, seperti hati rakyatnya. Ayah, kata Limin, dulu ayah kata ini tiruan murah. Sekarang, saya senyum. Sekarang, ini lambang kekuatan sejati. Bukan kaca dan besi, tapi manusia yang bina, jaga, bangkit selepas ribut. Kami turun beli cendera hati. Songkok kecil untuk Limin, tudung untuk isteri saya di Shanghai dan sekotak bahulu untuk Ang Rahman. Malam terakhir, kami makan di restoran rooftop menghadap Petronas. Makanan fusion, sate wagyu, dimsum rendang, roti jala dengan kari Perancis. Saya angkat gelas. Untuk Malaysia, negara yang ajar saya rendah hati. Esok pagi, lapangan terbang dibuka. Kami naik pesawat, tapi hati saya tinggal separuh di sini. Di tingkap, Petronas Towers semakin kecil, tapi gambarnya terukir dalam jiwa. Saya pegang beg kecil dari Ar-Rahman. Ada nota, Tuan, ingat, gotong royong tak kenal sempadan. Jumpa lagi. Hari keberangkatan tiba dengan langit cerah. Seolah-olah Malaysia sendiri mahu mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman. Lapangan terbang KLIA penuh sesak seperti biasa. Tapi kali ini, saya tak mengeluh tentang kesesakan. Saya berdiri di kaunter check-in. Limin di sebelah membawa beg kecil penuh cendera hati. Songkok, tudung, kuih bahulu dan gambar mural kecil dari An Rahman. Siawang dan rakan kongsi lain sudah siap.
tapi mata mereka juga basah. Tuan Lee, kita balik China dengan cerita yang takkan dilupakan, kata salah seorang. Kami berjalan ke gerbang. Tiba-tiba, suara panggilan. Tuan Lee! Tunggu. Saya pusing. Anraman kampung berlari, diikuti Aunty Aisyah, Encik Rahman dengan tongkat dan beberapa muka familiar. Faizal si pelukis, Raj dari startup, bahkan Dr. Tan dari hospital. Mereka datang dengan van komuniti. Basah peluh tapi senyum lebar. Kami tak boleh biar tuan pergi macam tu je, kata Ang Rahman, hulurkan beg kain batik. Ini hadiah kecil untuk keluarga di Shanghai. Saya buka beg itu. Di dalam ada laksa Sarawak kering, teh boh, sebotol sambal belacan buatan Aunty Aisyah dan surat tangan dari semua orang. Aunty Aisyah peluk Lee Min. Nak, jangan lupa Aunty. Balik sini belajar masak sate, Lee Min angguk, air mata jatuh. Encik Rahman angkat tongkatnya. Projek Iskandar bermula Isnin. Tuan kena datang grand opening. Kami namakan satu blok Lee Tower. Saya ketawa, tapi hati hangat. Faizal beri saya sketsa kecil. Mural Petronas Towers dalam ribut. Tapi kali ini dengan tangan saya dan Lee Min turut memegang. Ini cerita kita, Tuan. Bawa balik, tunjuk pada orang Cina. Malaysia bukan cuma negara, tapi keluarga. Raj tambah. Dan app drone kami dah dapat pelabur Cina. Terima kasih, Tuan. Dr. Tan hulurkan kad. Kalau sakit di Shanghai, hubungi saya. Kami ada tele perubatan. Saya tak tahan lagi. Di tengah lapangan terbang, di depan ratusan orang, saya kuidau sau, seperti orang Jepun hormat, tapi lebih dalam. Saya, Lee Wing Hao, pernah cebai Malaysia tidak beradab. Saya sombong. Fikir diri dari negara unggul. Tapi hari ini, saya kuidau minta maaf. Dan kuidau terima kasih. Kalian telah selamatkan bukan hanya nyawa kami, tapi jiwa saya. Malaysia bukan negara sempurna. Ada kesesakan. Ada ribut. Ada kawasan usang. Tapi kalian hebat di perkara paling berharga. Kasih sayang. Perpaduan antara Melayu, Cina, India, dan semua. Kecerdasan praktikal. Semangat gotong royong seperti nafas. Ruangan senyap sebentar. Kemudian tepukan gemuruh dari penumpang lain. Seorang makcik India di kaunter sorak. Itu Malaysia kami. Lee Min peluk Ang Rahman. Abang, saya akan balik. Ini rumah kedua Ang Rahman tepuk belakang. Rumah sentiasa terbuka, nak. Kami naik pesawat, tapi sebelum pintu tutup, saya pandang keluar tingkap. Petronas Towers jauh di ufuk, berkilau di bawah matahari pagi selepas ribut. Ia bukan lagi tiruan. Ia mercu tanda harapan, ketabahan dan hati manusia. Pesawat berlepas. Kuala Lumpur semakin kecil. Tapi gambarnya terukir abadi dalam jiwa saya. Di atas awan, saya buka surat dari An Rahman. Tulisan tangan kasar tapi penuh kasih. Tuan Lee, gotong royong tak kenal sempadan. Ribut datang dan pergi. Tapi persahabatan kekal. Jumpa lagi di bumi Malaysia. Tanah bertuah, ramah dan penuh keajaiban. Dari Abang Rahman dan semua rakyat kampung Seri Aman. Saya lipat surat, letak di dada. Lee Min tidur di bahu saya. Mimpi senyum. Di Shanghai, saya akan cerita ini bukan sebagai kisah bencana, tapi kisah kebangkitan. Saya akan melabur lebih.